Apa, tak apa kan? Balik, maid masak apa semua, isteri. Nanti saya sebut apa peranan isteri dalam kaulian ni. Tapi kalau orang kampung hak dengar, maid pun tak ada, hak nak masak, suami dia nak pergi kerja, nak pergi pendang, tak ada makan ke? Bukan kewajipan isteri, hang kena tahu sikit. Aku dah dengar dalam video tadi. Betul ke istri langsung tak wajib masak dan urus rumah? Atau ramai sebenarnya salah faham tentang hak dan tanggung jawab dalam rumah tangga? Jom dengar penjelasan Dr. Mazah yang buat ramai terdiam. Selamat datang di channel Rafiki TV. Mari kita saksikan videonya dari sekarang. Saya nak sebut beberapa soalan yang orang hantar mai ni. Yang pertama berhubung saya duk tanya berhubung dengan apa ni? Adakah isteri tidak wajib untuk menyediakan makan minum dan menguruskan rumah? Itu adalah kewajipan suami. Orang perempuan seronok orang dengar ni. Pada ni saya kadang-kadang duk dengar. Saya tengok ni ada satu orang cakap ni. Azal Ustazah mana ceramah dia cakap benda ni. Saya bukan nak kata salah tak salah, tapi saya nak sebut macam ni. Tuan-tuan, apa impact dah? Kalau orang bandar yang rumah dia ada maid, ada apa, tak apa kan? Balik maid masak apa semua, isteri. Nanti saya sebut apa peranan isteri dalam kaulian ni. Tapi kalau orang kampung hak dengar, maid pun tak ada, hak nak masak, suami dia nak pergi kerja, nak pergi pendang, tak ada makan ke? Bukan kewajipan isteri, hang kena tahu sikit. Aku dah dengar dalam video tadi. Laki pun pilah kerja tak ada makan. Balik mai kawan nak makan di kedai, tak apa banyak duit. Sampai di rumah ada masak nasi, bukan kewajipan isteri. Lama-lama habis jahanam rumah tangga orang kampung apa semua. Akibat memberikan pandangan yang tidak teliti. Dan isteri akan berbalah dengan suami, bukan kewajipan saya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Yang pertama, kita kena tahu bahawasanya agama ni, saya sebut dulu. Agama ni selalu saya sebut, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah suruh dengan adil dan ihsan. Ada benda yang adil, ada benda yang ihsan. Adil wajib kita kena buat bahagian tu. Tapi ihsan juga disuruh oleh Allah. Macam saya sebut contohlah, kalau suami buat sebaliknya. Abang tengok depa jual tudung cantik sikit nak beli, bukan kewajipan suami. Kewajipan suami pakai tudung yang menutup aurat yang sudah ada 2 helai, memadai. Abang jomlah kita makan di kedai tu, nampak sedap amat makan. Tidak menjadi kewajipan suami. Kewajipan suami menyediakan nafkah yang membolehkan awak hidup. Sudah saya sediakan, beras dah ada, nasi dah ada, lauk dah ada. Apa jadi kalau pakai macam ni? Abang sakit kepala lah, banyak hari dah. Hospital tak termasuk dalam tanggungjawab suami. Ia hanya makan, pakai dan tempat tinggal. Kena cari duit bapak kau sendiri. Boleh? Tanya dia. Kau juga fuqaha bukan kata sepakat kata ubat-ubat mesti suami. Makan, minum. Sebelum videonya dilanjut, untuk Anda yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa dukung dengan cara subscribe, like, komen, dan di-share agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik dari channel ini. Pakaian, tempat tinggal. Ubat-ubatan tak masuk. Adalah sebahagian fuqaha yang kata masuk, saya tahulah, tapi ramai yang kata tak masuk. Dia pakai qaul tu. Maka Allah menyuruh kepada adil dan ihsan. Bahagian hak suami duk bawa pergi hospital, bersalin di hospital biasa pun boleh, bawa pergi hospital swasta supaya bilik elok sikit, tu di bawah ihsan.
Lepas tu pergi makan ikan. Abang, jom kita pergi makan ikan bakar Kuala Perlis, tengok sedap. Bukan kewajipan suami makan ikan bakar. Macam mana? Boleh? Tapi itu di bawah ihsan. Itu dulu. Nak faham basic. Kemudian baru kita faham perbahasan para fuqaha. Perbahasan para fuqaha yang pertama, semua fuqaha sepakat, bahkan sehingga yang mendakwa ijma', isteri adalah sesuatu yang syar'i, berkhidmat kepada suami. Syarak menggalakkan. Syarak kata pahala isteri berkhidmat pada suami. Masak nasi ke, basuh rumah ke, sapu sampah ke. Cuma mereka berkhilaf, adakah ia wajib ataupun tidak. Pendapat yang pertama ialah pendapat yang kata dia tak wajib. Kerana kewajipan isteri hanyalah al-istimta', iaitu persetubuhan dan menikmati seks. Kalau saya nak buat bahasa Hai geng, sebelum videonya dilanjut, untuk anda semuanya nih yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa dukung ya dengan cara subscribe, like, komen, dan di-share agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik dari channel ini. Mari kita kembali mulai videonya dari sekarang. perempuan jangan orang perempuan buat macam tak dengar, saya bagi depa saja. Maksudnya balik rumah, nasi ada, itu bukan kewajipan. Kewajipan air di atas katil saja, macam tu. Macam tu. Kalau ini kaul yang pertama, isteri kerja dia layan kehendak seks suami, lain tak ada. Cuma hak monopos tu nak buat macam mana tak tahulah. Kan? Tambah kalau hak makcik 70 tahun, abang dia kena kata bye-bye lah. You dah tak ada keupayaan yang mampu you buat. Okey. Tak apa. Karena fa in ata'nakum fala tabghu alaihinna sabila. Dia tak ada satu. Kalau dia pada taat pada kamu, tak payah cari jalan nak pergi membebankan mereka dengan hal yang lain. Pendapat ini ialah pendapat jumhur mazhab Syafi'i. Tapi kena ambil basic tadi. Khidmat tu okey, cuma nak wajib ke tak? Okey. Dan pendapat ini juga dalam mazhab Hambali. Walaupun sebahagian kalangan Hambali ada yang tak semua setuju pendapat ini. Okey. Pendapat yang kedua menyatakan isteri wajib untuk khidmat kepada suami dalam perkara yang menjadi adat wanita berkhidmat. Apa dia? Sapu sampah di dapur, sedia makan, benda-benda yang, tapi taklah khidmat sampai apa? Tanggung almari, tanggung tong gas. Itu bukan kerja perempuan, tapi masak, suami pergi kerja sedia makan, suami balik rumah ada makan, ini benda yang dilakukan oleh wanita. Maka dia wajib kepadanya. Mereka bagi beberapa alasan. Antara alasan mereka ialah Allah menyatakan walahun mislul ladzi alaihin bil ma'ruf. Bagi mereka itu, mereka dapat wanita seperti mana yang menjadi tanggungjawab ke atas mereka dengan cara yang ma'ruf. Apa dia? Kalau mereka dah dapat rumah, pakaian, tempat makan yang sedemikian juga, takkanlah satu set itu saja. Banyak yang mereka dapat. Jadi bagi mereka, yakni suami bagi kepada mereka seperti mana yang telah menjadi beban kepada mereka daripada benda-benda yang baik. Beban mereka bukan satu saja, bukan seks itu saja, banyak beban lain. Jadi tentulah banyak juga benda lain yang diberikan. Antara argumen mereka lagi,
Ialah Nabi SAW sendiri cakap, katakan, ya Aisyah at'imina, wahai Aisyah. Bila rumah Nabi kan ada ahli sufah, ada tepi tu, yang sahabat-sahabat yang tak kerja, yang duduk keliling rumah Nabi duduk belajar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhirnya kita sudah bersama-sama menyimak, menyaksikan, dan juga mendengarkan sebuah ceramah yang sangat luar biasa, sebuah jawaban yang sangat luar biasa, dan tentunya banyak sekali ilmu-ilmu yang kita dapatkan. Yang mana Dr. Maza ditanya atau ada soalan, apakah ada sebuah kewajiban seorang istri memberikan atau menyiapkan makanan atau minuman kepada suaminya? Apakah ada kewajiban? Karena yang kita ketahui semuanya mencuci, memasak, apapun pekerjaan rumah itu dilakukan oleh sang suami. Jadi apakah ada kewajiban seorang istri melakukan sesuatu pekerjaan di rumah seperti menyiapkan barang, menyiapkan makanan, minuman, dan sebagainya? Dan Dr. Maza sudah menjelaskan secara singkat, lugas, dan tentunya menggunakan dalil-dalil. Dan kali ini saya sedikit mengulang jawaban yang sudah dijawab langsung oleh Dr. Maza, geng. Kadang-kadang bila dengar isu istri tak wajib masak, tak wajib urus rumah, ramai terus salah faham seolah-olah dalam rumah tangga semua nak kira hak semata-mata. Padahal Dr. Maza jelaskan satu benda penting. Dalam Islam ada beza antara adil dan ihsan. Adil itu kewajiban. Suami wajib beri nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan keperluan asas kepada istri. Itu memang tanggung jawab yang Allah tetapkan. Tapi ihsan pula ialah saling melengkapi, saling memudahkan, dan saling berbuat baik antara suami istri. Kalau ikut semata-mata bukan kewajiban saya, akhirnya rumah tangga jadi macam hubungan bisnis. Suami balik kerja, istri kata, masak bukan tugas saya. Suami pula kata, nak belikan hadiah bukan tugas saya. Lama-lama hilang kasih sayang, hilang sakinah dalam rumah tangga. Yang Dr. Maza coba sampaikan ialah, hidup berumah tangga bukan sekedar tuntut hak, tapi juga tentang pengorbanan dan toleransi. Memang ulama berbeza pendapat tentang hukum khidmat istri kepada suami. Tapi majoriti masyarakat Islam sejak dulu memahami bahwa saling membantu dalam rumah tangga adalah perkara ma'ruf dan membawa kebahagiaan. Hadis tentang Sayyidina Ali dan Fatimah radhiyallahu anha pun menunjukkan bagaimana kerja rumah itu memang sebahagian daripada kehidupan berkeluarga. Nabi SAW tak suruh mereka berpisah tugas secara keras macam ini kerja kau, ini kerja aku. Tapi Nabi ajar supaya saling kuatkan diri dengan sabar dan zikir. Hakikatnya rumah tangga takkan bahagia kalau dua-duanya hanya tunggu dilayan. Suami kena faham penat istri. Istri pula kena faham susah suami cari nafkah. Bila masing-masing ada ihsan, rumah kecil pun rasa tenang dan bahagia. Tapi kalau masing-masing berkira, rumah besar pun rasa sempit. Kesimpulannya, Islam bukan agama yang mengajar suami menindas istri atau istri jadi hamba. Islam ajar keseimbangan, hak ditunaikan, ihsan diperbanyakkan. Bila dua-dua saling memahami dan berkhidmat kerana Allah,
Disitulah datangnya rahmat dan sakinah dalam rumah tangga. Itulah sedikit jawaban yang saya simpulkan dari jawaban yang mana disampaikan Dr. Maza. Jadi bagaimana tanggapan para netizen yang budiman setelah mendengarkan sebuah jawaban yang sangat luar biasa yang mana disampaikan langsung oleh Dr. Maza? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan mari kita berdiskusi mengenai kewajiban seorang istri kepada suami dan kewajiban seorang suami kepada sang istri. Mari kita berdiskusi di kolom komentar. Setuju tak dengan pandangan Dr. Maza? Cuma komen pendapat Anda dengan matang dan hormat. Jangan lupa subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik dari channel ini. Dan jangan lupa share agar orang di sana juga memahami dan mengetahui agar mereka juga mendapatkan ilmu-ilmu yang disampaikan oleh Dr. Maza. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan dan kekhilafan. Dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.